Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu. Kami berada di Johor Bahru. Hujan baru je berhenti, hujan lebat. Alhamdulillah rezeki beberapa hari ni panas. Lepas tu dapat hujan, sonok, suasana pun nyaman. Kalau kita nak tengok setakat hari ni, kita hari Rabu, ada 2 hari lagi, 3 hari lah termasuk hari ni, Rabu, Khamis, Jumaat, untuk kita menamatkan siri kempen pilihan raya negeri Johor. Pada kebiasaannya, saya yakin semua parti-parti telah pun membuat culaan, dan hari ini sebenarnya hari Rabu adalah hari di mana pada kelazimannya kita akan lock berapa kursi yang kita jangka menang bagi mereka yang dah biasa duduk dalam war room ataupun situational room. Inilah hari di mana berapa jumlah jangkaan yang kita buat hari ini kita akan lock dan kita tak akan berganjak. Jadi pandai-pandailah cari maklumat nak tahu agak-agak berapa kursi yang boleh menang setakat hari ini. Cumanya satu fenomena yang kita nampak hari ini dengan kadar keluar mengundi semalam bagi penjawat awam dan mereka yang pengundi pos, kita nampak jumlah hampir 95% pengundi awal membuang undi, menunjukkan bahawa ini memang menarik minat untuk rakyat mengambil bahagian dan mengambil partisipasi dalam pilihan raya kali ini. Jadi pada peringkat ini tak betul lah kalau kita nak katakan rakyat tak bersetuju dengan pilihan raya ni. Pilihan raya ni diadakan secara tergesa-gesa, ada baki setahun lagi boleh bekerja. Jadi pada saya angka keluar mengundi 95% itu oleh pengundi awal menunjukkan bahawa penjawat-penjawat awam sememangnya ada referendum yang mereka nak tunjukkan. Kita tak tahulah sama ada menyebelah kepada Kerajaan Persekutuan ataupun Kerajaan Negeri Johor, wallahualam. Kerana kertas-kertas undi ni, kotak-kotak undi ni hanya akan dibuka pada hari Sabtu. Jadi saya nak ingatkanlah kepada ceplos-ceplos lah yang buat posting kononnya PH sedang mendahului. Pada saya jangan menipu rakyat negeri Johor, jangan menipu rakyat seluruh Malaysia, kerana undi awal ini hanya akan dikira bersekali semasa hari Sabtu nanti. Semasa hari orang keluar mengundi, mungkin sebelah petang pukul 3 atau pukul 5 mereka akan mula mengira. Biasanya dalam sekitar pukul 2, pukul 3 mereka akan mula buka peti undi untuk mengira undi pos atau undi awal. Jadi kalau ada cerita, ada posting yang orang buat di social media bagi tahu parti A sedang mendahului, parti B sedang mendahului, itu hanyalah pada saya hiburan semata-mata bagi orang kata bagi menenangkan suasana ataupun nak menyuarakan kegembiraan bagi menutup kebimbangan. Jadi itulah realiti sebenarnya. Cuma kalau kita tengok pada pilihan raya kali ini, apa yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan pada kali ini menampakkan sesuatu yang amat janggal. Akhirnya setelah hampir 2 minggu kita berkempen, kita melihat seolah-olah kerajaan negeri sedang berlawan dengan Kerajaan Persekutuan. Semua aset Kerajaan Persekutuan digerakkan ke negeri Johor dengan siren polis di mana-mana, dengan kenderaan-kenderaan resmi jabatan digunakan. Kalau kita tengok bilik-bilik perang, situational room, war room, dibina untuk media dan sebagainya, bernama Sinar, Malaysia Gazette pun yang dapat banyak imbuhan daripada kerajaan. Hari-hari cerita pasal parti Pakatan Harapan. Jadi very obvious rakyat Johor melihat ini salah satu fenomena. Bukan fenomena lah, dulu tuduh Barisan Nasional banyak menggunakan aset kerajaan dan sebagainya. Tetapi kerajaan Madani hari ini tak ada beza je dengan kerajaan terdahulu. Malah lebih hebat lagi, hari-hari boleh cerita tentang Pakatan Harapan. Malah kita tengok debat pun disiarkan secara langsung, walaupun tak disambut oleh Yang Berhormat Menteri Besar Johor. Tapi debat itu menampilkan calon Puteri Wangsa Dr. Mazli
Diteruskan juga. Apa nilai, apa value, apa message yang nak diberi kepada rakyat Johor, dan apakah message tersirat yang nak diberikan kepada rakyat Malaysia. Jadi pada saya lah, keterlanjuran permainan persepsi ini membuatkan rakyat sebenarnya makin muak dan jelak. Jadi idea reformasi, idea integrity, good governance yang kononnya dilaung-laungkan, sebenarnya itu hanya ada di atas kertas dan dilaksanakan secara terpilih-pilih. Jadi pada saya adalah sesuatu yang janggal. Selepas ini, katalah keputusan pilihan raya negeri Johor tidak memihak kepada kerajaan persekutuan, kepada parti Pakatan Harapan yang mengetuai kerajaan persekutuan. Apa implikasinya? Apa implikasi? Implikasinya sangat besar. Kita akan ulas bila tiba masanya lah. Saya tak nak mendahului sebagai penyelidik dan sebagai penganalisa. Saya tak nak mendahului mana-mana keputusan. Tetapi sekiranya mereka tak menang, beban yang besar akan dipikul oleh kerajaan Madani kerana menghantar jentera ke negeri Johor. Tetapi kalau tak dapat kejayaan, pada saya strategi ini akan backfire. Dan macam yang kita sebut beberapa hari yang lalu, mereka meletakkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai panglima perang untuk bertarung, untuk berjawab segala persoalan yang berlaku di negeri Johor. Seolah-olah dalam pilihan raya kali ini, YB on Hafiz berhadapan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seorang cakap, seorang jawab. Seorang cakap, seorang jawab. Mana menteri-menteri yang lain? Mana pemimpin-pemimpin yang lain? Jadi, pada saya ini sudah sampai satu tahap kecelaruan dan kepelikan yang sangat-sangat melampau, sehingga kan pada saya lah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masih ada urusan untuk mengurus 13 lagi negeri. Johor ni salah satu negeri dalam Malaysia. Ada banyak lagi isu di negeri-negeri lain, ada banyak lagi isu-isu nasional yang lain. Kenapa perhatian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hanya ditumpukan kepada negeri Johor sempena dengan pilihan raya ni? Tak ada isu, tak ada perkara lain di peringkat persekutuan yang perlu diurus? Atau suasana rakyat Malaysia hari ini dah aman damai, makmur, tak ada masalah? Jadi pada saya, ini mengundang kebimbangan tentang kemungkinan perkara-perkara yang tak diingini, seperti dakwaan sesetengah pihak, salah guna kuasa, salah guna aset dan sebagainya. Dan kita mintalah pada rakan-rakan media, masing-masing ada tugas dan tanggungjawab. Tetapi akhirnya nanti kita akan menjawab kalau strategi yang kita gunakan itu backfire. Jadi selain daripada itu, kita nak tengok mood rakyat Johor. Kami cuba sedaya upaya untuk neutral, berjumpa dengan grassroots, berjumpa dengan orang ramai. Nampak satu gelombang yang agak besar menunjukkan bahawa sebenarnya rakyat negeri Johor pada saat dan ketika ini tidak berniat, tidak berminat, tidak bersedia untuk menukar kerajaan yang sedia ada. Mungkin telahan kami ini salah, mungkin telahan kami ini tidak benar. Tetapi dari segi tinjauan yang kita nampak, rakyat negeri Johor, bangsa Johor tidak bersedia. Malah mereka lebih selesa dengan cara sekarang, kerana bila orang luar datang negeri Johor, dia cakap macam-macam, terlepas cakap macam-macam, terlebih menghina, especially pada orang-orang yang menerima bantuan kasih Johor. Dianggap sebagai pengemis, kononnya kena beratur 2 jam apa semua. Penerima bantuan tak komplain. Yang bising-bising ni orang luar yang datang, yang kononnya nak menunjukkan jauh lebih baik. Jadi pada saya, hari ni rakyat melihat satu dalam bahasa Inggeris dia panggil the true colours orang-orang ni. Konon berselindung di sebalik agenda, kononnya nak reformasi, nak itu, nak ini. Tetapi akhirnya dengan mentaliti dan sikap sebagai pembangkang yang tak boleh dikikis dalam fikiran mereka, ini diterjemahkan dalam tindak tanduk, cara berceramah, cara jumpa orang, cara nak merayu undi. Kalau kita tengok Pakatan Harapan hari ini,
datang ke Johor merayu supaya diberi pilihan, diberi peluang. Sebenarnya untuk makluman semua, pada 2018 rakyat telah pun memberi peluang kepada Pakatan Harapan. Mereka menubuhkan kerajaan bersama dengan bersatu dengan Perikatan Nasional pada ketika itu. Tetapi akhirnya apa? Akhirnya kerajaan negeri tidak stabil. Satu demi satu menteri besar terpaksa meletak jawatan kerana apa? Kerana tidak berupaya untuk mentadbir negeri Johor. Ketika itu saya masih ingat menteri besar dilantik dari Parti Bersatu, arwah Datuk Osman Sapian. Kita tengok Dr. Syahrudin mentadbir dalam waktu yang sangat singkat. Akhirnya kerajaan negeri itu tumbang. Jadi rakyat Johor sudah pun arif dan maklum bahawa ini bukan soal peluang, kerana dah dibagi peluang tapi tak boleh menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti mana yang dikehendaki oleh rakyat, dikehendaki oleh bangsa Johor sesuai dengan adat dan budaya Johor. Jadi tak timbul soal peluang, tak timbul soal kali ini pilihlah, cubalah, nak try lah. Rakyat Johor tidaklah sebodoh itu pada saya untuk menilai, dan orang yang datang hanya untuk merosak perpaduan, mengadu domba. Dan macam yang saya kata, kita ni berkawan di peringkat persekutuan, kita baik di peringkat persekutuan, tapi di peringkat negeri Johor nampak serangan itu bukan saja dia bermula di peringkat bawah, tetapi dia mula daripada peringkat nombor 1 sampai ke lapisan bawah. Jadi rakyat pun pening apa sebenarnya yang berlaku ni kan. Tetapi itulah realiti yang tak boleh kita nak elak, dan akibatnya kita melihat bukan sahaja orang-orang Melayu yang ada di Johor ini tidak berminat untuk menukar kerajaan. Kita melihat kaum Cina, kaum India juga, mereka tidak berminat. Kerana banyak isu-isu masyarakat Cina tidak diselesaikan melalui polisi-polisi di peringkat persekutuan. Kalau kita tengok masih lagi terdengar rumutan tentang pelaksanaan e-invoice. Bagi komuniti perniagaan, kalau masa kita laksanakan GST dulu, memang ada e-invoice, memang kena register semua transaction, tetapi mereka boleh dapat GST refund. Jadi kena tax, tapi mereka bolehlah minta refund. Dalam pelaksanaan SST yang kerajaan nak kekalkan sekarang ini, there is no refund. Kadar cukai tinggi yang nak dibayar. Lepas tu kena laksana e-invoice. Lepas tu tak ada refund. Sebab itulah kita melihat pelaksanaan SST sebenarnya tidak mampu pun mengurangkan kos sara hidup, harga barangan di negara kita. Jadi kalau nak kata pergi jumpa orang kampung, barang akan lebih murah, kita lebih cekap mentadbir. Hari ini dah 3 tahun kita menubuhkan kerajaan perpaduan, tapi kita masih lagi belum mampu untuk mengurus kos sara hidup. Walaupun pelbagai inisiatif dilaksanakan oleh pihak kerajaan perpaduan, tetapi tindakan itu masih bersifat piecemeal. Dia cuba buat satu-satu. Saya baru je baca posting rungutan daripada kawan-kawan e-hailing kata dulu nak selesaikan masalah e-hailing, tapi dah 4 tahun baru kita dah 3-4 tahun ni yang hanya mampu kita buat ialah penubuhan Suruhanjaya gig. Banyak lagi dasar-dasar yang belum dapat kita selesaikan. Jadi pada saya sikap nak berseteru antara pusat dan negeri mestilah dihentikan. Kerana dia tidak menguntungkan rakyat. Dia hanya bercakap soal pemimpin, kepimpinan, politik, kuasa politik, siapa dapat menguasai kerajaan. Itu saja. Tetapi dari sudut kemakmuran kepada rakyat, benefit kepada rakyat, itu tidak diperdebatkan, tidak dibicarakan. Siapa yang membicarakan soal manifesto yang ditawarkan oleh Pakatan Harapan? Jadi mereka tidak turun ke negeri Johor untuk membawa satu agenda nak menunjukkan bahawa reform itu akan mampu memberi perubahan kepada rakyat. Tetapi apa yang berlaku ialah membawa naratif menyerang kerajaan negeri, memburuk-burukkan kerajaan negeri, memburuk-burukkan kerajaan yang kononnya ditadbir oleh budak-budak. Tetapi mereka lupa, walaupun budak-budak yang ada di Johor ini
dikatakan kurang berpengalaman dan sebagainya. Tetapi Allah masih lagi mengangkat martabat negeri Johor kerana dia letaknya bersebelahan dengan Singapura. Kok mana pun limpahan ekonomi daripada Singapura, dia tetap juga akan melimpah ke negeri Johor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada saya pengajaran yang dapat kita ambil daripada sini ialah, pada saya di peringkat kerajaan perpaduan, parti-parti yang membentuk kerajaan perpaduan haruslah duduk semeja, berfikir selepas ini, moving forward, apakah jalan terbaik bagi mengekalkan kestabilan dan menunjukkan satu model pentadbiran yang boleh diterima. Jadi apa gunanya bila kita cerita tentang kerajaan perpaduan, kita nak bersatu padu kerja untuk rakyat, tetapi bila datang ke negeri-negeri, berlagak macam Samseng, berlagak sombong dan angkuh dengan rakyat negeri, khususnya di negeri Johor. Pada saya ini satu perkara yang perlu difikirkanlah para strategis yang ada dalam parti-parti politik yang bergabung di peringkat persekutuan, perlu memikirkan moving forward macam mana nak buat. Sebab selepas ini, habis saja mengundi pada hari Sabtu ni, minggu depan UMNO Barisan Nasional akan mula mengumumkan calon-calon yang akan bertanding. Penamaan calon 17 hari bulan Ogos, kalau tak silap saya. Kemudian 17 Julai, kemudian hari mengundi pada 1 Ogos. Jadi nak buat macam mana ni dengan Negeri Sembilan? Nak sambung perseteruan di Johor, nak sambung perbalahan di Negeri Sembilan, kemudian Melaka pula bulan Oktober, nak sambung lagi. Pada saya lebih baiklah pemimpin-pemimpin yang pegang kuasa pada hari ini duduk semeja, cari jalan yang terbaik supaya permusuhan, perseteruan yang tidak perlu ini tidak perlu berlarutan sehingga boleh merosakkan hubungan baik di peringkat persekutuan. Kerana kita ada banyak bil-bil yang kita perlu luluskan. Jadi saya nak merumuskan, pertembungan di Johor sebenarnya adalah bukan pertembungan dengan parti-parti lain. Pertembungan dalam parti kerajaan perpaduan sendiri. Pertembungan Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional dan sebagainya, bawa isu-isu yang mengguris hati dan perasaan rakyat. Jangan lupa penyokong Datuk Najib ada di seluruh negara. Datuk Najib tak bertanding dalam pilihan raya, dan kalau nak memanipulasi kenyataan Datuk Nazifuddin yang mahukan referendum Johor ini untuk membebaskan Datuk Seri Najib, semua orang tahu yang ada kuasa untuk membebaskan Datuk Seri Najib hanyalah kuasa pengampunan diraja yang terletak di tangan Yang di-Pertuan Agong. Lembaga pengampunan hanya membuat cadangan dan nasihat, tetapi Yang di-Pertuan Agong lah yang akan memutuskan. Jadi sebenarnya ini bukan isu besar. Logiklah seorang anak memperjuangkan nasib ayah dia. Jadi Datuk Najib ini pemimpin hebat. Selain daripada masalah 1MDB, ya kita akui ada masalah pada 1MDB dan beliau telah pun dihukum. UMNO Barisan Nasional telah dihukum pada 2018. Jadi nak hukum kami apa? Jadi bila kawan-kawan dalam kerajaan perpaduan seperti DAP dengan Celupa dan Lantang secara terbuka, begitu juga dengan orang penting kerajaan perpaduan mengatakan bahawa kita tidak akan biarkan UMNO Barisan Nasional menjadi dominan semula. Kalau jadi dominan semula, nanti sakau dan sebagainya. Ini sangat mengguris hati. Bukan saja kami yang berada di peringkat bawah akar umbi, tetapi bayangkan bagaimana anda bertemu di peringkat mesyuarat Menteri Kabinet. Jangan lupa mengata banyak-banyak di Johor, kemudian duduk semeja, minum kopi sama. Bagaimana perasaan rakyat yang berada di bawah? Jadi pada saya penting untuk Sekretariat Kerajaan Perpaduan ini untuk memikirkan kaedah yang lebih baik. Apakah kita mahu teruskan perseteruan ini? Kita akan ada banyak siri pilihan raya negeri. Lepas ini Negeri Sembilan, lepas itu Melaka, kemudian di Sarawak. GPS juga tidak mahu Pakatan Harapan masuk ke negeri Sarawak. Mereka tidak suka, rakyat Sarawak tidak suka kepada DAP, rakyat Sarawak tidak suka kepada PKR. Jadi apakah perseteruan, pemusuhan antara parti yang bermula di Semenanjung ini nak dibawa sampai ke pilihan raya negeri Sarawak? Jadi pada saya ini adalah menjadi cabaran, dan saya minta kalau boleh semua pihak mengkaji
the do's and the don'ts, the lesson learned yang kita dapat daripada pilihan raya negeri Johor untuk kita baiki. Kerana rakyat ni sebenarnya dia tak suka tengok orang politik ni datang sini mengata sesama sendiri, bercakap, menghina. Kadang-kadang ada yang terlepas cakap macamlah rakyat bangsa Johor ni bodoh sangat, miskin sangat, dan mengharap sangat segala subsidi dan sebagainya. Ya, ada orang mengharapkan subsidi. Itu adalah tugas tanggungjawab kerajaan negeri dan kerajaan pusat untuk menjaga kebajikan rakyat kita semua. Jadi pada saya, ambillah ibrah, ambillah hikmah daripada apa yang berlaku di negeri Johor untuk sama-sama kita renung-renungkan dan kita fikir-fikirkan. Kita jangan menjadi badut, jangan menjadi badut di hadapan rakyat, bercakap lain dan kita buat lain. Jadi rakyat tak suka. Dan kita akan kembali semula ke negeri Johor nanti dalam pilihan raya umum, di mana rakyat Johor akan membuat keputusan untuk memilih pula calon mereka di peringkat parlimen. Jadi pada saya, kalau nak dikekalkan kerajaan perpaduan, haruslah ambil langkah yang lebih drastik untuk mencari jalan bagaimana kita ni boleh menjadi model menyemai perpaduan kasih sayang antara kita. Jangan cakap lain tapi buat lain, dan rakyat sedang memerhati. Jadi itulah yang saya nak sebut. Kita ada berbaki 3 hari lagi untuk berkempen. Banyak parti pun dah tak buat dah ceramah-ceramah ni lagi. Kalau nak tunjukkan yang parti kita hebat, diserbu orang ramai-ramai, orang sayang kepada PMX, jangan lupa pilihan raya 6 negeri berasingan dulu, di Pulau Pinang, di Kedah, di Kelantan, Terengganu, di Negeri Sembilan, di Selangor. Ramai juga orang serbu. Tapi kita hilang Kelantan, kita hilang Kedah, kita hilang Terengganu. Keputusan tak berapa cantik. Jadi pada saya, ini menunjukkan bahawa populariti seseorang itu belum mampu diterjemahkan ke dalam peti undi. Kerana hari ini rakyat sedang disogok dengan banyak maklumat dalam handphone mereka, dalam telefon pintar, dan mereka tahu apa yang sedang berlaku. Mereka tahu apa yang berlaku, isu-isu tu. Jadi sebab itulah kita pun kalau boleh kita tak naklah ada pemimpin yang kena bu bila berucap kan. Jadi perkara ni tak elok dan tak manis. Bukan budaya kita nak bu-bu orang, nak merendah-rendahkan pemimpin. Pada saya kempen-kempen juga, tapi nak buat macam mana kalau rakyat tak puas hati. Jadi kalau saya tak bersetujulah kalau tengok orang nak bu pemimpin utama kerana tak puas hati dengan beberapa isu. Tetapi dalam masa yang sama, perlu kita kekang supaya mood rakyat ni dia seronok dengan kerajaan perpaduan. Saya kawan-kawan dalam kerajaan perpaduan ni, kami seronok sebab kita bawa naratif macam mana ni nak bantu rakyat di peringkat nasional. Tetapi kalau tak menjaga keharmonian ini dengan adanya pilihan raya di negeri-negeri, pada saya ini akan jadi satu perkara yang sangat tidak elok dan sangat tidak manis, dan akhirnya semua orang rugi. Perikatan Nasional pun kita tengok suasana pilihan raya dihambar. Tak ada orang, bilik-bilik gerakan, bilik PDM kosong, tak ada aktiviti. Kalau kita tengok Perikatan Pakatan Harapan hanya tertumpu di kawasan-kawasan di mana pengundi Cina ramai. Di luar kawasan pengundi Cina hampir hambar, lengang, sunyi suasana. Kalau kita tengok Barisan Nasional, seperti mana Barisan Nasional, tuan-tuan yang datang dari Johor boleh tengok dengan pesta benderanya, dengan pesta lawatan berjumpa dengan pengundi, meriah. Jadi pada saya model kerajaan perpaduan ni dah bagus dah. Tetapi cara kita mengendalikan hubungan antara parti tu pada saya masih lagi gagal. Masih lagi gagal dan masih lagi tak bagus. Dan ini saya cakap terus terang, pemimpin-pemimpin yang diamanahkan untuk menjaga hubungan ni pada saya kena kerja keras lah. Kerana dalam masa yang sama, politik ini dia bergerak terlalu pantas. Kempen Barisan Nasional banyak dibantu oleh jentera PAS di negeri Johor. Jadi PAS pun berusaha untuk membaiki kesilapan mereka untuk meneruskan agenda penyatuan orang-orang Melayu, penyatuan kuasa politik orang-orang Melayu.
Jadi semua pihak ada kepentingan untuk berganding bahu. UMNO, Barisan Nasional perlukan kawan-kawan dalam kajian perpaduan, perlu kawan-kawan dalam Perikatan Nasional untuk mereka mentadbir dan memerintah. Jadi ini membuka satu ruang baru, satu jajaran yang baru. Jadi saya ada penuh keyakinan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Presiden Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan juga kepada Ahli Majlis Kerja Tertinggi untuk chart the course untuk mencari strategi yang terbaik. Jadi apabila semua parti-parti ini cuba mencari strategi terbaik, saranan saya kurangkan pergeseran, kurangkan pertembungan, kurangkan pertentangan. Jangan bawa naratif yang bodoh-bodoh yang akhirnya membuat rakyat meluat. Kerana rakyat tahu kita sama ada kita bercakap siang, malam, subuh, pagi, petang dengan apa yang kita buat, kalau tak sama, rakyat akan menolak kita. Jadi sama-samalah kita jaga keharmonian. Johor banyak memberi pengajaran kepada kita. Johor banyak memberi hikmah kepada kita. Johor banyak menunjukkan jalan ke hadapan. Ke mana kita nak pergi, macam mana nak bawa diri kita. Dan kita harap yang paling penting ialah negara ini dapat ditenangkan, dapat diamankan. Kerana nikmat kestabilan adalah membuka 1000 pintu bagi pintu rezeki kepada rakyat Malaysia. Jadi kalau kita sayang kepada rakyat Malaysia, kita pelihara kestabilan, pelihara perpaduan ini dan kita berbaik-baik antara satu sama lain. Tetapi kalau nak meneruskan sikap antagonis, usik sana, cuit sana, cuit sini, piat sana, piat sini, marah sana, marah sini, dan apa boleh buat, pertentangan ini akan berlaku, akan diteruskan, yang akhirnya yang rugi nanti ialah semua yang terlibat. Semua yang terlibat. Akhirnya ujung-ujung nanti tak boleh nak bentuk kerajaan macam hari itu, terpaksa juga lagi berlakon kan. Jadi pada saya, sudah-sudahlah tu. Selepas Johor, kita akan pergi ke Negeri Sembilan. Selepas Negeri Sembilan, kita akan pergi ke Melaka. Selepas Melaka, kita akan UMNO Barisan Nasional tak ada di Sarawak. Jadi kita tak terlibat. Jadi bolehlah berehat. Tetapi Pakatan Harapan dia akan meneruskan lariannya sehingga ke pilihan raya negeri Sarawak. Jadi apapun, kita ucap terima kasih kepada semua kawan-kawan dalam kajian perpaduan, kawan-kawan yang duduk dalam parti pembangkang, parti pengimbang. Kita ucap terima kasih kepada seluruh bangsa Johor atas keprihatinan, sokongan, dokongan kepada UMNO Barisan Nasional sepanjang tempoh kempen 2 minggu. Sebenarnya 2 minggu ni kalau saya banding dengan kempen-kempen dulu, kempen 2 minggu di Johor ni aman, tenang. Saya, Pak Din dan kru semuanya bertambah berat badan di Johor. Pergi sana makan, pergi sini makan. Kami pun jamu kawan-kawan daripada Amanah, daripada PKR datang makan sama-sama. Tapi nak buat macam mana? Peti undi masing-masing. Jadi inilah keunikan yang sedang berlaku. Apapun, kita semua rakyat Malaysia, bagi kami bangsa Johor, kami ada pilihan kami sendiri. Hormati pilihan bangsa Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.